Pernah tak gadget kesayangan anda tiba-tiba puff mati macam tu je? Dan anda tertanya-tanya, apa yang jadi kat dalam tu? Hari ni kita akan jadi macam detektif elektronik. Misi kita akan selami dunia mikroskopik papan lita ni untuk buru penjenayah yang menyorok kat dalam. Jom kita mulakan siasatan. Okey, sekarang ni di depan kita, inilah dia, tempat kejadian jenayah. Sebuah papan lita bercetak atau PCBA yang dah tak bernyawa. Cuba bayangkan, dalam ribuan komponen dan sambungan ni, ada satu je penjenayah yang buatkan semuanya gagal. Dan tugas kita adalah untuk cari dia. Jadi, inilah fail kes kita untuk hari ni. Mula-mula, kita akan buat pemeriksaan awal kat tempat kejadian. Lepas tu, kita akan masuk ke siasatan forensik yang lebih mendalam untuk kenal pasti suspek-suspek utama. Dan akhir sekali, harapnya kita dapat selesaikan misteri ni. Okey, siasatan kita secara rasminya bermula sekarang. Cuba bayangkan PCBA ni macam sebuah bandar yang sibuk, penuh dengan trafik dan aktiviti. Tiba-tiba, seluruh bandar lumpuh. Dan kita kena cari seorang individu yang jadi puncanya. Dan cabarannya, memang besar. Punca masalah ni boleh jadi sekecil sebutir habuk atau mungkin tersembunyi jauh di dalam lapisan papan lita tu sendiri. Jadi, kerja ni memang perlukan kesabaran, ketelitian dan mata yang betul-betul tajam macam seorang detektif sejati. Jadi, mana kita nak mula? Macam mana-mana siasatan pun, kita akan mula dengan langkah yang paling asas. Dalam dunia elektronik, kita panggil ni siasatan tahap pertama. Fasa ni, kita cuma gunakan deria kita je. Mata, hidung, untuk cari petunjuk-petunjuk awal. Jadi, apa beza antara dua tahap siasatan ni? Senang je. Tahap pertama, macam yang anda lihat, lebih kepada visual. Kita cari apa-apa yang nampak pelik, kerosakan fizikal yang jelas. Tapi, bila masuk tahap kedua, ini dah jadi analisis teknikal yang mendalam. Kita kena guna alatan canggih untuk buru hantu elektrik yang tersembunyi. Dan ini dia, petunjuk tahap pertama yang paling klasik. Nampak tak kesan terbakar tu? Ini dalam dunia elektronik ibarat pistol yang masih berasap kat tempat kejadian jenayah. Ia terus tunjuk kat kita, sinilah puncanya. Penemuan macam ni memang menjimatkan banyak masa siasatan kita. Tapi macam mana pula kalau kita tengok-tengok tapi tak nampak apa-apa yang pelik? Kosong. Inilah masanya detektif elektronik kita kena masuk ke makmal forensik. Kita mulakan siasatan tahap kedua di mana kita kena tengok lebih jauh dari apa yang mata kasar boleh nampak. Sebabnya, banyak kerosakan ni macam penjenayah yang licik. Dia tak tinggalkan sebarang kesan fizikal. Senyam je. Untuk tangkap dia, kita perlukan alatan khas macam multimeter untuk ukur voltan dan rintangan ataupun osiloskop yang membolehkan kita tengok denyutan elektrik itu sendiri untuk kesan kalau ada apa-apa yang tak kena. Okey, mana-mana detektif yang berpengalaman pun tahu, mesti ada suspek-suspek biasa kan? Dalam dunia elektronik pun sama, ada beberapa jenis kerosakan yang selalu sangat jadi punca masalah. Jom kita kenal pasti profil penjenayah-penjenayah ni. Suspek kita yang pertama, lita pintas atau short circuit. Bayangkan ada dua lorong lebuh raya. Tiba-tiba, penghadang jalan tu runtuh dan dua-dua lorong bercantum. Apa jadi? Trafik jadi huru-hara, jam zerok. Macam itulah yang jadi pada aliran elektrik bila ada lita pintas. Suspek nombor 2 pula, litar terbuka atau open circuit. Ini lawan kepada lita pintas tadi. Kalau tadi jalan bercantum, kali ni bayangkan jambatan yang hubungkan lebuh raya tu runtuh terus. Habis. Tak ada satu kereta pun boleh lalu. Sama macam elektrik, tak boleh mengalir langsung. Lita tu dah terputus. Nah, yang ni lah suspek yang paling licik sekali. Sambungan kering atau dry joint. Ini penjenayah yang kejap ada, kejap tak ada. Kadang-kadang gadget kita elok je berfungsi. Tapi bila dah panos sikit atau tergegas sikit, sambungan terputus. Dia ni macam saksi yang asyik tukar-tukar cerita. Memang pening nak cari punca masalah macam ni. Tapi, dengan teknologi sinar X, rahsia si dry joint ni boleh terbongkar. Cuba tengok imej sebelah kiri tu. Nampak kan ada keretakan halus? Benda ni memang mustahil nak nampak dengan mata kasar. Sekarang, bandingkan dengan sambungan yang elok dan kukuh kat sebelah kanan. Inilah bezanya antara lita yang rosak dengan yang berfungsi elok. Dan suspek kita yang terakhir, arus bocor. Ini terjadi bila elektrik tu tiba-tiba jadi nakal dan melompat keluar dari laluan sepatutnya.
Kenapa jadi macam tu? Selalunya sebab ada rakan sejenayah dari luar, macam lembapan atau habuk yang tiba-tiba jadi jambatan untuk elektrik ni lari. Nampak macam biasa je kan, habuk dan kotoran. Tapi jangan pandang rendah. Lapisan habuk tebal macam ni bukan setakat nampak kotor je. Bila ia serap lembapan dari udara, ia boleh wujudkan laluan-laluan kecil yang membenarkan arus elektrik bocor. Inilah yang buat litar jadi tak stabil dan mula buat perangai. Okey, kita dah kenal profil suspek-suspek kita. Sekarang, persoalannya, macam mana kita nak tangkap mereka? Seorang detektif elektronik yang hebat perlukan dua benda. Kit alatan forensik yang canggih dan beberapa helah yang bijak. Jom, saya kongsikan satu helah yang sangat bijak, terutamanya kalau kita tak ada skematik litar. Caranya mudah je. Mula-mula, balut jari anda dengan kerajang aluminium, lepas tu sambungkan ke multimeter. Okey? Kemudian, satu lagi probe multimeter tu kita letak kat satu titik pada litar. Sekarang, kita sapu je jari kita yang berbalut kerajang tu kat komponen-komponen lain. Bila multimeter tu berbunyi, bip, maksudnya kita dah jumpa satu sambungan. Bijak kan? Dan inilah dia teknik tu masa tengah digunakan. Dengan cara ni, kita boleh petakan litar tu dengan cepat, faham komponen mana bersambung dengan komponen mana, semuanya tanpa perlukan sebarang rajah atau skematik. Satu teknik yang ringkas, tapi sangat-sangat berkesan. Okey, selain dari helah-helah macam tadi, kita juga perlukan alatan yang lebih canggih. Ini penganalisis komponen. Anggap je alat ni macam mesin pengimbas berteknologi tinggi kat makmal forensik. Dia akan uji DNA setiap satu komponen tu untuk pastikan semuanya berfungsi betul-betul ikut spesifikasi asal. Dalam dunia elektronik, kadang-kadang kesilapan yang paling kecil boleh bawa padah yang paling besar. Contohnya, polariti atau, senang cerita, arah pemasangan komponen. Nampak tak tanda titik atau garisan kecil tu? Tanda tu mesti kena dengan tanda kat papan litar. Cuba tengok gambar kat bawah kanan tu. Komponen tu dipasang terbalik. Nampak remeh kan? Tapi silap macam ni boleh rosakkan bukan saja komponen tu, tapi mungkin satu litar terus. Tapi, macam dalam mana-mana kerja penyiasatan, akan ada masanya kita jumpa jalan buntu. Inilah yang kita panggil kes sejuk dalam dunia elektronik. Kes-kes yang paling susah, di mana punca kerosakan tu seolah-olah hilang, lesap macam tu je. Kenapa sesetengah kes ni jadi buntu? Macam-macam sebabnya. Boleh jadi puncanya cas statik yang rosakkan komponen tapi dah tinggalkan kesan. Atau kerosakan tu cuma muncul bila peranti tu panas atau sejuk. Lagi pening, kadang-kadang masalahnya bukan kat hardware pun, tapi kat software atau firmware yang kawal peranti tu. Kes-kes macam ni lah yang betul-betul menguji kesabaran dan kepakaran seorang detektif elektronik. Semua ini membawa kita kepada satu soalan besar untuk masa depan. Dengan gadget kita yang jadi makin pintar, makin padat dan makin kecil, adakah satu hari nanti setiap kerja pembaikan akan jadi macam satu kes yang buntu? Adakah kerja detektif elektronik ni akan jadi semakin mustahil? Sesuatu untuk kita fikirkan bersama.